Apa ni ada dah? Bawah ni ada dah. Oh, ni AB rompak mana dah? Ni okey dah. Hai, Assalamualaikum semua. Malam ni kelas tahun 456 Tahun 456. Kelas saya itu kita belajar perpuluhan kan. Itu dulu sugatan. Okey, kelas untuk tahun 456 kita sambung belajar. Yang kat platform biru boleh bantu share, tag kawan-kawan dulu. Yang kat TikTok tag like dulu, tap like, cukupkan 5k like. Sebelum kita mula kelas tahun 456. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kelas tahun 4, 5 dan 6 Malam esok tahun 2 dan 3, hari Ahad tahun 1. Oh. Assalamualaikum cikgu, macam ingat sudah SKTM dulu Salman. Cikgu ingat Salman. Salman Ali ya. Salman. Dia ajar di SK tahun Melati 2. Kelas awak di tingkat 3 tu kan. Tingkat 3 tingkat atas sekali. Cikgu esok tahun 2 ke? Yes, esok tahun 2 dan 3. Malam ni tahun 4, 5 dan 6. Okay, kat TikTok tap like dulu, bantu share dulu. Kita nak go lebih mendalam dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dah ajar 4. Elok. Tahun 4 elok. Subjek apa? Matematik. Saya hanya ajar matematik sahaja. Kelas kita siri ke-14 dah. Apa maksud siri ke-14? Bermaksud 4 kali kelas dah. Salman Al-Farisi. Betul cikgu panggil Salman Al-Farisi. Ada murid saya di sekolah Samawati 2. Salman sekarang berapa tahun dah? Umur berapa dah? Form berapa dah? Cikgu tahun 6 bila malam ni? Sekarang ni adalah untuk 4, 5 dan 6. Tap like kita slow lah, baru 4k like. Malam esok tahun 2 dan 3, malam lusa hari Ahad tahun 1. Okay. Siapa first time join kelas cikgu type 1. Siapa kali kedua type 2. Siapa 10, 10. Siapa join semua daripada awal 14. Kelas siri ke-14 dah. 1. Cikgu tahun 3 bila esok? Tahun 3 esok 14. Oi, ramai 14. 2. Oh, ramai 14 ni. 4. 3. 1. Oh, di platform biru ramai 1 sini. 3 hafakit 1. I89. Ni tahun berapa? Tahun 4, 5 dan 6. Malam esok tahun 2 dan 3. Dua. Dari mana ni? Ada dari Perlis tak?
Negeri harum manis. Perlis ni rakyat dia ada 7 orang je. Sarawak, oi, ada orang dari Sarawak malam ni. Terengganu hadir, Sabah ada. Ui, Sabah dah 2 orang, 3 orang Sabah, ramai untuk Sabah. Sarawak dah 2 orang, Kedah, Terengganu. Oh, 8 orang. Tak boleh ada 8 orang dia kata. Bukan 7. Seremban, Negeri Sembilan, Nagori, Kedah, Johor, Perak, Sarawak. Melaka je kita nampak. Tak ada orang Melaka ke? Penang ada, Kedah ada. Cikgu bila mula ni nak mula. Oh, Melaka ada seorang dah. Zaza Melaka. Negeri mana lagi tak ada ni? Terengganu ada. Kelantan, Kelantan boh. Ada tak Kelantan? Melaka dah 2 orang. Sabah. Cikgu saya beli buku Kelantan cikgu. Okey. Kelantan ada dah. Kelantan, Perak dah ada. Sarawak, Sabah. Johor. Cikgu tak nampak lagi orang komen Johor. Terengganu ada. Terengganu dah 3-4 orang dah. Pasir Gudang Johor hadir. Oh, tak hadir orang Johor. Putrajaya, KL dah ada. Negeri apa lagi yang tak ada? Penang dah ada. Pahang dah ada seorang. Oi, cukup 14 negeri kita malam ni. Okay, Dik, jom. Kita mula terus. Kita tak nak buang masa. Sebab cikgu nak refresh balik topik pecahan, darab pecahan. Sebelum tu kita test dulu. 7 darab 8. 7 darab 8. Kelas tahun 456. Malam ni tahun 456, malam esok tahun 2 dan 3, malam lusa hari Ahad tahun 1. 56. Siapa dulu yang paling laju jawab? Nombor 1 jawab adalah Naimah. Nombor 2 Nizabil. Nombor 3 Amni. Wah, 3 orang yang terawal. 8 darab 9. Kat sini Noras Mariza nombor 1. Nombor 2 Zira Yusof. Nombor 3 Fadlina Nasriah. 8, 9, 7, 2. Ada orang jawab 81 kan? Ada. Macam mana awak Ahwal Sifir? Nombor 1 Mutiara Timur. Oh, ada pencabar baru. Naimah masih dalam podium. Jadi dah ada nama dia. Yang ketiga Khalilah Mama. Oh, ada pencabar baru. 2 orang pencabar baru. 4 darab 9. Kat sini Muhammad Akmal Syukur. Nur Syaliza nombor 1, nombor 2 Akmal Syukur, nombor 3 Syazwani. 3, 2, 4 darab 9. Kita sebut berapa ni? 3, 6, 4 darab 9, 3, 6. Nombor 1 Suryani, nombor 2 Fatma, nombor 3 Mutiara Timur. Oh, Mutiara Timur dah 2 kali naik podium. Tuan Fatma first time naik podium ni. 5 tambah 3. 5 tambah 3 je. 8. Jadi nak buat lagi tadi sebenarnya. Tapi sangkut. Okey. 27 tambah 25 tambah 10. 27 tambah 25 tambah 10. Oh, laju Suryani. Awak tekan kalkulator Suryani ni. Jawapan dia 62. 25 tambah 27, 52 tambah 10, 62. Suryani Yani paling laju jawab. Kalilah salah. Dia nombor 2. Nombor 3 Mami Iris tapi salah. Nombor 2 yang betul adalah Ara Baidura. Nombor 3 adalah Madam Paul Kader. (36) tambah 37. 36 tambah 37. Suryani lagi laju. Memang laju lah. Suryani congak. Budak ni pintar ni. Suryani ni. Terus dia tarik 73. Bijak lah. Nombor 1 Suryani. Nombor 2 Fatma. Fatma masuk lagi podium. Nombor 3 Naimah. Naimah. 2 kali dia tak masuk podium. Kali ni dia masuk podium balik. Nombor 3 Naimah. 100 tolak 69. 100 tolak 69. Lambat awak tolak ya. Tambah ni laju. 100 tolak 69 adalah 31. Siapa paling laju? 31. Baru start, yes, baru start.
Eni Syahayah. Ui, pencabar baru. Nombor 2, Aisyah Nordin. Nombor 3, Syahirah Akila. Ui, tiga-tiga orang baru dapat podium kali ni. Sini paling laju adalah Bak Lepot. Nombor 2, Azinirah Mamat. Nombor 3, Nur Syahila Nawi. Okey, soalan lebih mencabar. Lapan belas tambah 7 darab 2. 18 tambah 7 darab 2. Wih, soalan ni mencabar. Tak apa boleh laju. Taklah. 18 tambah 7 darab 2. 250. Betul lah 50. Kenapa salah je tu? Ingat lagi, operasi kita kau budak dari Titiwangsa. Kalau ada operasi bercampur, kena mulakan dalam kurungan. Nombor 2 adalah bahagi atau darab. Nombor 3 baru tambah dan tolak. Soalan tadi ada tambah dan darab. Kena darab dahulu. 18 tambah 7 sabar. 18 kau sabar. Siapa jawab 32 paling laju? Siapa jawab? Botmas, betul Botmas. Siapa jawab 32 paling laju? Sekejap, cikgu scroll dulu. Cikgu scroll. Ui. Jauhnya. Ramai jawab 50. Nombor 1 jawab 32 adalah You are Favres. You are Favres. Ui. DP dia warna biru je. Dia nombor 1. Jawab laju dan tepat. Nombor 2 adalah Iza. Nombor 3, Sambal Garing Bilis Nembut. Oh, nama dia. Sambal Garing Bilis Nembut nombor 3. Dekat sini platform biru, siapa dulu jawab 32? Ramai jawab 50. 50 salah dik. 50 salah. No, 32 paling laju Nur Asmariza Ghazali. Nombor 2 Faizah. Nombor 3 adalah Salwani Yusuf. Okay, last. Okay, mencabar soalan kita kan. 28 tambah 15 darab 2. 28 tambah 15 darab 2. Ui, ada laju. Dia awak tekan kalkulator ni. Siapa tekan kalkulator tak aci Siapa guna kalkulator tak aci. Tapi kalau awak betul-betul jawab, awak congak dalam kepala, terus dapat jawapan 58, awak memang mengira laju. Awak dah laju dah mengira. Nombor 1 jawab 58 adalah Khalilah Mamat. Nombor 2, Tuan Fatma. Masuk balik. Oi, Sambal Garing Bilis Nembut. Nombor 3. 58. Siapa platform biru paling laju? Nur Fashida Nadia. Nombor 2. Jom, minggu lepas kita dah belajar darab dan bahagi perpuluhan. Cikgu harap semua faham. Malam ni cikgu nak undur balik topik yang cikgu dah ajar berkali-kali tapi masih ramai murid tak kuasai. Pecahan melibatkan darab. Darab pecahan. Jelas Okey. Darab. Buat tanda sudah. Darab. Okey, katakan 2/5 daripada 200 guli telah hilang. Cikgu salin ke? Salin dulu. Cikgu reka sendiri. Berapa guli masih ada? Salin ke? Salin dulu. Salin dulu dan cuba dulu buat. Siapa boleh cuba buat? Cuba dulu buat. Kemudian cikgu akan tunjukkan. Cikgu akan tunjukkan apa yang cara. Dia ada 2 cara. 2/5 daripada 200 guli telah hilang. Berapa guli yang masih ada?
2/5 daripada 200 guli telah hilang. Berapa guli masih ada? Salin dan cuba kira terus. Biasa cikgu ajar dulu kan. Malam ni cikgu nak suruh awak dulu yang buat. Cikgu nak tahu berapa ramai murid boleh jawab soalan ni tanpa cikgu ajar dulu. $150, $120, 0/5, 500, 120, 400, 90. Macam-macam dah jawapan. Kira dek, kira. Kira atas kertas. Biar ada jalan kira. 1 minit lagi. 1 minit lagi cikgu akan bagi tahu. $20 saat lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa tamat. Okey, sebelum cikgu jawab soalan ni, mula-mula kita pergi pada asas pecahan. Pecahan penuh. Pecahan penuh adalah A per A. Apa maksud A per A, cikgu? Nombor atas dan nombor bawah dia mesti sama. Ini pecahan penuh. Pecahan tu penuh. Contohnya apa? Berapa-berapa je. Contoh 2/2, 8/8, 12/12, 700/700. Ini penuh. Pecahan penuh adalah A per A. Siapa nak salin boleh salin, siapa tak nak salin pun tengok je lah. Tapi siapa nak salin boleh salin. Pecahan penuh adalah A per A. Kenapa cikgu tak guna B? B pun boleh, B per B. Cikgu, kenapa cikgu tak letak bintang? Bintang, boleh bintang per bintang. Simbol hanya mewakili, itu kita panggil anu. Dia mewakili apa-apa nombor. Kalau sini 7, bawah pun mesti 7. Sebab A dengan A kan, bukan A dengan B. Kalau sini 7, bawah tak boleh nak letak 6. 3, 2, 1, 8 tak boleh. Atas 7, bawah 7, atas 8, bawah 8, atas 100, bawah 100 lah ia. Itu adalah pecahan penuh. Apa maksud pecahan penuh? Jumlah sebenar. Pecahan penuh adalah jumlah sebenar. Jumlah apa, cikgu? Saya tak faham lah, cikgu. Pecahan penuh, A per A, 100/100, 12/12, jumlah sebenar. Apa benda sebenarnya? Jumlah sebenar ataupun pecahan penuh ini bermaksud kita dah potong benda tu tapi kita tak ambil lagi. Contoh kek dipotong 4. Kita langsung tak ambil lagi. Kek masih ada 4/4. Boleh faham? Masih ada 4/4. Kalau kita ambil 1/4, baki dia tinggal 3/4. Ini baki. Pecahan ni adalah 1/4. Sebelum kita ambil jumlah asal dia 4/4. Okey. Contoh lagi. Kalau potong 8, cikgu, sama juga. Sebelum kita ambil dia adalah 8/8. Kalau cikgu ambil 3. Cikgu nak ambil 3. 3/8 telah diambil, baki dia 5/8. Kenapa dapat 5 ni? 5 tambah 3 kan 8. Kan 5 yang belum diambil. Ini dulu awak kena faham. Ada murid yang ni pun dia tak faham. Ini dulu awak kena faham, pecahan penuh adalah jumlah asal yang belum diusik. Jumlah asal yang belum diusik. Ni. Pecahan penuh. Pecahan penuh ni bermaksud kita tak ambil apa-apa lagi. A per A. Tak kisahlah. Dipotong berapa pun. Potong 100, 100, 100 lah. Okey, boleh faham tak dulu sampai sini? Siapa faham komen 1, siapa tak faham komen 2. Siapa faham komen 1. 1. Ada juga 2. Okey, ada tinggal 4 orang 2. Okey, tak apa dik. Siapa yang 2 tengok semula. Tengok semula. Apa-apa benda, apa-apa barang dalam pecahan, semua sekali, duit awak katakan ada RM10. Bermaksud awak ada 10/10. Duit awak RM10, awak ada 10/10.
Jumlah asal. Kalau awak beli RM3, awak beli RM3, baki awak tinggal 7/10. 3/10 ni awak dah ambil. Kenapa dapat 7? 7 tambah 3 kan 10. 10 tolak 7 kan 3. Apa-apa pecahan, nilai penuh dia adalah mesti nombor atas sama dengan nombor bawah. Mesti sama. Ini baru jumlah asal. Sebelum kita usik apa-apa. Okey. Bintang per bintang ke, nak tulis B per B ke, tak kisah. Tapi bila nombor tu mesti sama atas dan bawah. Wajib sama. Itu adalah jumlah penuh. Jadi kita kembali kepada soalan ini. 2/5 daripada 200 biji guli telah hilang. Berapa guli yang masih ada? Okey, siapa yang salin soalan ni, awak gariskan daripada garis. Tulis atas ni adalah darab. 2/5 daripada bermaksud 2/5 darab 200 guli telah hilang. Berapa guli masih ada? Okey. Semua sekali guli sebelum hilang tu dia ada berapa? Semua sekali guli sebelum hilang dia ada berapa? Komen, ada berapa guli sebelum dia hilang? Dalam pecahan. Bagus. Siapa jawab awal ni? Dalam pecahan. Kalilah Mamat dan Mezu. Sebelum kita ambil, sebelum dia hilang, jumlah guli adalah 5/5. Kenapa cikgu tak buat 7/7? Sebab sini 5. Sebab dia ambil 2/5. Lepas dia ambil 2/5, baki dia adalah 3/5. Jumlah asal, guli yang hilang, 2/5 telah hilang, baki dia adalah 3/5. Okey? Baki dia adalah 3/5. Oh, banyak nota malam ni. Okey, macam mana nak selesaikan? Dia nak tanya berapa guli yang masih ada. Yang masih ada berapa? Dalam pecahan dia, yang masih ada adalah 3/5. Boleh faham yang tu? Yang masih ada adalah 3/5. Kenapa dapat 3/5? 5/5 tolak 2/5. Jadi, cara nak kira guli yang masih ada adalah 3/5 daripada 200. Daripada darab. 3/5 daripada 200. Pecahan, bila darab melibatkan pecahan, atas darab, kena darab dulu. Bawah bahagi. Lepas darab kena bahagi. Dia boleh kecikkan, cikgu dah ajar dulu kecikkan, tapi tak payah kecikkan lagi lah, cikgu takut orang baru nak faham dia keliru pula. Kenapa cikgu potong-potong? Jadi cikgu nak buat cara asas dia. 3/5 kali darab 200. Kenapa darab 200? Jumlah guli dia adalah 200. Jumlah guli adalah 200. Kenapa tak tulis 2/5 cikgu? Sebab 2/5 ni guli yang hilang. 2/5 adalah guli yang hilang. Dia nak tanya guli yang masih ada. Yang masih ada 3/5. Sebab tu kita buat 3/5 darab 200. 3 darab 200, 3 darab 2 adalah 600. 600 dah siap dah darab. 600 ni daripada 3 darab 200 ni dapat 600. 600 ni kena bahagi dengan 5. Kenapa bahagi dengan 5? Sebab atas lepas darab kena bahagi. Jelas? Okey, sekarang kita selesaikan. Sini tulis simbol darab. Tak tulis pun tak apa ni, tapi cikgu ajar asas dulu. Kenapa tulis simbol darab? Sebab nak buat soalan bahagi kena darab. Berapa darab 5 dapat 6? 1, 5, 5, 2, 5, 10. Tak ada cikgu. Cari yang paling dekat dan kecil. 5. 1 darab 5, 5. Tolak garis 6 tolak 5, 1. Sifar gedebuk jatuh. Tanya balik diri kita, berapa darab 5 dapat 10? 2 darab 5, 10. Tolak sifar. Sifar ini jatuh. Berapa darab 5 dapat sifar? Sifar. Darab 5 dapat sifar. Habis. Jawapan kita adalah 120 biji guli. Guli yang masih ada. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Siapa faham 100% komen 100? Siapa faham 80% komen 80? Siapa faham separuh komen 50? Siapa langsung tak faham komen sifar? Ramai 100 malam ni. Okay, good.
Ramai faham 100%. Okey, satu lagi cara adalah 2/5. Soalan yang sama, 2/5 daripada 200 biji guli telah hilang. Berapa guli masih ada? Ramai murid dia kira yang ni dulu. Dia buat, dia nak guna marker merah bagi nampak beza. Dia buat 2/5 darab 200. Betul ke salah? Betul ke salah? Nak tahu betul ke salah, kena tunggu dia habis jawab. Dia buat 2/5 darab 200. Kenapa dia buat 2/5? Sebab ni dia tulis 25, cikgu. Okey, boleh. Sama juga macam tadi, atas darab. Siap dia darab, kita pun kena bahagi. 2 darab 200 adalah 400. 400 bahagi 5. Okey, 400 bahagi 5. Sini simbol darab. Berapa darab 5? 4 tak ada. Berapa darab 5? 40. 8 darab 5, 40. Tolak garis sifar tolak sifar. Sifar gedebuk jatuh. Berapa darab 5? Sifar. Siap. Dah siap? Belum. 80 ini adalah guli yang hilang. Awak sedang cari guli yang hilang. 80 adalah guli yang hilang. Dia tanya guli yang masih ada. Siapa buat ni, dia kena buat lagi sekali cara tolak pula. 200 tolak 80. Kenapa cikgu tulis 200, cikgu? Sebab jumlah asal guli adalah 200. Jumlah asal sebelum hilang. Sebelum hilang dia ada 200. Sebelum hilang dia ada 200. 80 ni guli yang hilang. Sebab tu 200 kena tolak 80. Sifar tolak 8 tak boleh. 10 tolak 8, 2, 1 jatuh. 120 guli masih ada. Sama ke tak jawapan dengan kita buat 3/5 darab 200 tadi? 120 juga. Kita buat 2/5 dulu kemudian tolak 120 juga. Cara ni pun betul, markah penuh juga. Cara ni pun markah penuh juga. Cuma lagi pantas cara ni lah. Kita tak perlu tolak dah. Cara ni kita cari guli hilang dulu, baru kita tolak. Boleh faham tak? Siapa faham 100% komen 100? Siapa faham 80% komen 80? Siapa faham 50 komen 50? Saya faham yang nombor 2 ni. Boleh? Siapa yang faham nombor 2 buat cara nombor 2? Boleh. Dua-dua cara boleh. 90, 100, 120, 80. Okey. Okey, Dek. Okey. Cikgu bagi satu lagi soalan. Ambil pensel, tulis soalan dan jawab terus. Tujuh. Tak nak marker ni pula. Tujuh per 9 daripada 90 kucing bakinya berwarna putih. Kira bilangan kucing putih. Okey, tak nampak ni. Sorry, cikgu betulkan. Okey, salin dan terus buat. Ni 7 7 per 9 daripada 90 ekor kucing berwarna hitam. Bakinya berwarna putih. Kira kucing warna putih. Tiga puluh, 20. 30, 70, 20 ekor, 7 per 7, 2 per 9. Okay. Ada dah, cikgu nampak daripada jawapan awak, cikgu nampak dah siapa yang faham, siapa yang kurang faham, siapa yang dah nampak jalan dia. 1 minit lagi cikgu bagi masa, Dik. Daripada jawapan awak tu,
Cikgu dah faham dah. Ada orang tulis 2/9. Maksudnya dia faham cara cikgu tadi. Ada orang tulis 70. Cikgu faham macam mana dia dapat 70. Ada tulis 20. Ada tulis 30. Ada tulis 100. Masa habis. 7/9 daripada 90 ekor kucing berwarna hitam. Okey, daripada darab. Ni warna hitam. Bakinya warna putih. Dia suruh cari kucing putih. 7/9. Jumlah penuh dia berapa? 9/9. 7/9 ni warna hitam. Dia suruh cari warna putih. Jadi warna putih adalah 2/9. Faham tak mana cikgu dapat 2/9? Sebab jumlah asal dia 9/9. 9 tolak 7, 2. 2/9. Daripada berapa ekor kucing semua? 90. 2/9 daripada 90. 2 darab 9, 18. Kosong. Bahagi 9. 2 darab 9, 18. Tolak sifar, jatuh sifar, darab 9, sifar. Dapat terus jawapan kita 20 ekor kucing putih. Siapa jawab 20? Tahniah. Siapa jawab 20? Tahniah. Ada orang pergi jawab 70. Awak tertinggal satu step. Siapa jawab 70 tu dah bagus adik. Siapa yang jawab 70 tadi? Awak dah bagus. Awak dah ada idea sebenarnya nak jawab macam mana. Cuma awak tertinggal satu step. Okey. Yang dapat 70 dia buat macam mana tahu? 79 daripada 90. Oh, 79 darab 90 cikgu. Dia buat macam tu. Betul? Cara ni betul. 79 daripada darab 90. 7 darab 9, 63. Tambah kosong. Atas darab, bawah bahagi. Siap dah darab, bahaginya 9. Berapa darab 9? 6. Tak ada, buka dua nombor. Berapa darab 9? 63. 7 darab 9, 63. Tolak garis sifar gedebuk jatuh. Berapa darab 9? Sifar darab 9. Sifar tolak, dah siap 70. Sebab tu dia dapat jawapan 70. Tapi, siapa buat macam ni dia dapat 1 markah dah. Dah dapat 1 markah. Soalan ni confirm 2 markah. Siapa jawab 70? 70 ekor ni adalah kucing hitam dek. Awak sedang kira kucing hitam. Awak sedang kira kucing hitam. 7/9 itu adalah kucing hitam. 70 ni betul. Tapi ini hitam. Kucing hitam. Dia tanya kucing putih. Semua sekali kucing ada 90. Jadi tolaklah yang 70. Step ni awak kena buat satu step lagi. Sifar tolak sifar, sifar 9 tolak 7, 2. 20 ekor kucing putih. Siapa jawab sampai sini dapat 1 je markah. Siapa jawab tolak pula lagi, dia dapat markah penuh. Ini cara kedua. Cara pertama, awak tak perlu tolak lah. Awak akan dapat full mark terus 2 markah. Faham? Faham atau tidak? Faham atau tidak? Ya, betul. Ni bukan dia 1. Cikgu tak tukar tajuk lah. Sorry. Ini 456. Malam ni 456. Cikgu lupa tukar tajuk kat TikTok. Yang terserah lah cikgu tahun 1. Ini tahun 4, 5 dan 6. Okey, satu lagi soalan. Ayah berumur 45 tahun. Umur saya umur saya 2/5 dari ni ayah, dari umur salin ke cikgu, salin ayah. Soalan dia berapa umur saya? Ini tahun 456 tau. Cikgu lupa tukar tajuk dekat TikTok tadi. Cikgu main terus start live je tadi. Salin dan kira. Salin dan kira. Den. Ayah berumur 45 tahun.
Umur saya adalah 2/5 dari umur ayah. Berapa umur saya? Ada yang jawab 18, ada yang jawab 27. 27, 27, 27, 18, 20. Ada yang jawab 20, ada yang jawab 30. Ada tak tahu nak jawab macam mana. Yang tak tahu tu paling bahaya. Ada jawab 25. Ada jawab, awak kira ke tak kira ni? Jangan main teka je taip je jawapan. Awak terus kira atas kertas awak. Terus mengira. Terus mengira. Cikgu bagi masa 30 saat lagi sebelum cikgu terangkan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10. Habis. Ayah berumur 45 tahun. Umur saya 2/5 daripada umur ayah. Berapa umur saya? Umur saya berapa? Umur saya adalah 2/5. Daripada darab. Daripada umur ayah. Umur ayah berapa? 45. Dia boleh potong sebenarnya ni. Cikgu pernah ajar potong. Tapi cikgu tak mahu ajar malam ni potong. Sebab cikgu tahu ada ramai murid baru malam ni, dia akan clear. Bila nombor pecahan, ni nombor pecahan dek. Darab nombor bulat, mesti atas kena darab. Nombor di atas kena darab. Siap darab kena bahagi. 2 darab 45 adalah 90. 90 bahagi dengan 5. Faham tak kenapa 90 bagi 5? Sebab 2 darab 45, 90. Dah siap darab kena bahagi. 90 bagi 5. 1 darab 5, 5 jatuh. 4 sifar gedebuk jatuh. 8 darab 5, 40. Umur saya 18 tahun. Umur saya 18 tahun. Yang dapat 27 tahun tu, cikgu tahu. Ada orang jawab 27 tu, dia buat 3/5. Murid tu dia buat macam ni. 3/5 darab dengan 45. 3 darab 45 adalah 135. Dia dapat 135, dia pun bahagi 5. 2 darab 5, 10, 3 gedebuk jatuh, 5 gedebuk jatuh. Berapa darab 5? 35. 7 darab 5, 3/5. 27 tahun cikgu. Betul ke salah? Yang ni salah. Kenapa cikgu? Kenapa tak boleh buat 3/5? Umur saya 2/5. Dia tak payah tolak apa-apa dah. Dia tak payah tolak apa-apa dah. 2/5 ni umur dia dah. 2/5 daripada apa? Daripada 45. Kalau buat 3/5 ni umur siapa? Cikgu tak tahu ni. Umur kakak dia kot. Awak dah kena tipu dengan soalan. Tapi siapa yang jawab 27 tahun tu, maksudnya awak ada idea. Awak ada idea nak kira. Tapi awak pergi tolak dulu. Faham ke? Ke dah start clear? Betul. Alhamdulillah. Matematik senang tapi ayat panjang jadi clear. Okay? Good. Okay. Okay, ini asas je. 5/7 daripada 63. Ini nombor pecahan dia darab dengan nombor bulat. Ni kita panggil nombor bulat. Nombor bulat ni adalah nombor seketul je. Dia tak ada titik, dia tak ada peratus, dia tak ada pecahan. Ini nombor bulat. Bila pecahan mendarab atau jumpa dengan nombor bulat, untuk darab dia, first step adalah darab. Atas darab, bawah bahagi. Dia sebenarnya boleh potong 7 dengan 63 ni. Tapi cikgu tak mahu awak keliru. Ini asas dia dulu. Ada lagi ke murid tak tahu kalau pecahan nak darab dengan nombor bulat, atas kena darab, bawah kena bahagi? 5 darab 3, 15, naik 1 atas. 5 darab 6, 30, 315. 5 darab 63 adalah 315. Dah siap dah darab, buat apa cikgu? Bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 7. Kenapa bahagi 7? Ni nombor 7. Berapa darab 7? 35. 4 darab 7, 28. 31 tolak 28, 2. 3, sorry. 5 gedebuk jatuh. Berapa darab 7 dapat 35? Adalah 5. 5/7 daripada 63, jawapan dia adalah 45. Okay? Boleh?
Okey, sekarang salin dan buat. Cikgu tak buat soalan ayat, cikgu buat soalan direct. Cikgu nak awak buat latih to be darab pecahan malam ni. Lima soalan. Lima soalan. Kira. Terus. Nombor satu. Salin. Siapa yang jenis lambat salin, awak screenshot dulu. Habis kelas awak boleh salin balik. Siapa yang jenis salin lambat lah. Jangan salin lambat dia. Awak tahu 4, 5, 6 kot. Bukan tahu satu. Okay. Salin dan terus jawab. Bukan tahu satu. Ada orang first time join. Cikgu minta maaf. Cikgu lupa tukar tajuk. Tak boleh edit dah kan tajuk ni. Tu boleh edit lagi tajuk. Malam ni kelas tahun 1. Bukan malam ni kelas tahun 4, 5, 6. Mana cikgu nak komen ni? Okey, cikgu dah pin. Kelas matematik tahun 4, 5 dan 6. Lima soalan. 4 minit lagi. 4 minit lagi. Cikgu siap? Oi, dah siap. Siapa lagi dah siap? 3 minit lagi. Cikgu, saya tak faham lah cikgu. Saya tak faham. Aduh, 2 orang dah tak faham. Saya. Habis pukul berapa? Kita habis sekitar dalam 9.45 ke 10 ke lebih kurang itulah. Paling awal 9.30. Paling awal. Dah siap. Susah lah. Saya tak faham cikgu. Okey. Ramai juga yang komen tak faham. Siapa yang tak faham, screenshot dulu ataupun awak salin dulu soalan. Salin dulu soalan, cikgu terangkan semula. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Screenshot, cikgu nak alih dah kertas ni. 1, 2, 3. No. Okey. Yang tak faham. Yang first time join kelas cikgu ni tak faham. Kita dah kelas siri ke-14. Kira cikgu bagi satu contoh. 3/5 darab dengan 20. Ini soalan kita. 3/5 darab 20. 3/5 daripada 20 tu berapa? Ini soalan dia. 3/5 darab 20. Ni nombor pecahan bila darab 20. Nombor atas. Ni nombor atas dik. Ni nombor atas. Ni nombor bawah. Ini pengangka, ini penyebut. Tapi cikgu sebut nombor atas lah senang. Ni nombor atas. Mula-mula nak jawab soalan 3/5 darab 20 adalah nombor atas kena darab nombor ni. 3 darab 20. Sifar darab 2, sifar. 3 darab 2, 6. Cikgu dah siap darab, jawapan dia 60. Bagus. Dah siap darab, bagus. Jawapan dia 60. Dah siap ke cikgu? Belum. Selepas darab, kita kena bahagi. Baru siap. Nombor mana nak bahagi? Ni nombor 60 dari jawapan kita tadi. 60 ni. 60 kita bahagi dengan 5. Kenapa bahagi 5 cikgu? Ni nombor 5. Ni nombor
Oh, macam kita balik. Sini 20 darab 3. Sama juga jawapan dia, jawapan dia 60. Okey. 3 adalah 3 ni, 20 ni. Darab dengan 3 dapat 60. Dah siap darab kena bahagi. 60 bahagi 5. Siapa yang tak pandai bahagi, masalah lah awak. Berapa darab 5 dapat 6? 1 darab 5, 5. Tolak garis 6 tolak 5. 1 sifar gedebuk jatuh. Berapa darab 5? 10. 2 darab 5, 10. Tolak garis. Jawapan kita adalah 12. 3/5 daripada 20 adalah 12. 3/5 daripada 20 adalah 12. Kalau soalan tu tanya 3/5 daripada 3/5 daripada 20 ekor ikan telah mati. Berapa ekor ikan mati? Ini kalau dia bagi soalan dalam bentuk ayat. 3/5 daripada 20 ekor ikan telah mati. Berapa ekor ikan mati? Soalan panjang-panjang ni, nak cara kira dia adalah 3/5. Daripada darab 20. Jawapan kita tadi berapa? 12. Dapat 12. Bagaimana dapat 12? 3 darab 20, 60. 60 bahagi 5, 12. Faham ke tak faham? Faham tak? Faham tak? Siapa faham 100% komen 100 sikit? Siapa langsung tak faham komen kosong? Oh, baru faham. Ada yang baru faham. Tahun berapa? Tahun 456. Cikgu dah pin dah kan komen tadi. Ke dah hilang dah komen cikgu? Cikgu pin. Tahun 456. 100, 0. 1%, 100. Okey. Soalan ayat kot awak pening. Okey, letak tepi. Sekarang soalan pertama tadi. 2/9 darab 45. Cara pertama adalah nak jawab soalan ni. 2 ni kena darab dengan 45. Kenapa darab cikgu? Sebab kita nak selesaikan lah. 2 darab 45 adalah 90. Dah siap darab, bahagi. Nak bahagi berapa? Bahagi 9. 1 darab 9, 9. Sifat. Jawapan dia adalah 10. Siapa betul soalan yang pertama? Soalan kedua, atas darab, bawah bahagi. Soalan kedua mencabar ni. 7/64 besar nombor tu. Cikgu akan matikannya. Jawapan dia adalah 56. Cikgu tulis jawapan terus. Siapa yang dah siap kira tu, cek jawapan awak. 3/5 darab 1200. 3 darab 1200 adalah 3600. 3600 bahagi dengan 5. Berapa 3 darab 1200 adalah 3600 bahagi dengan 5. Mana dapat 3600 ni? 3 darab 1200. Kemudian bahagi. 3 darab 1200 adalah 3600 bahagi 5. 7 darab 5, 35. 2 darab 5, 10. Jawapan dia adalah 720. Soalan nombor 3. Soalan nombor 4. 4 atas darab, bawah bahagi. 1 darab 3, 12. Jawapan dia adalah 12. Yang ni, potong kosong. 9 darab 5, 45. 2 sifat. Siapa dia betul-betul kira dan betul semua? Ada tak? Saya nak tahu ada tak murid dia betul-betul kira? Dia tak menipu, dia tak suruh mak dia ke jawab, tak suruh kakak dia jawab ke, dia tak guna calculator ke. Ada ke tak murid boleh jawab 5 soalan dan betul semua? Tak ada. Saya satu salah. Satu salah tu kira okey. Siapa betul semua dia betul-betul kira, awak komen A.
Siapa salah satu? B. Siapa salah dua? C. Siapa salah tiga? D. Siapa langsung tak buat? Z. Ramai jugalah. Tahniah. B. Dek, siapa yang dapat B, awak dah bijak. Awak dah faham. Siapa dapat B, dia dah faham, dia cuai je. Yang masalah ni yang dapat D dengan Z. Itu masalah, dia tak faham apa pun. Siapa dapat B, dia salah satu ataupun salah dua. Ataupun C, awak dah faham dah. Cuma awak mungkin lambat mengira ataupun salah mengira. A, B, C, semua bagus. Semua okey. Tapi yang A lah paling bagusnya. Dapat jawab semua dengan betul. Okey. Soalan next. Kita pergi tengok kenapa cikgu main-main benda ni. Pecahan ni, dek, dia masuk dalam semua topik. Kita hari tu kita belajar topik masa dan waktu. Sekarang, siapa ada buku tahun 5? Siapa tak ada, tak apa. Siapa ada buku tahun 5, tengok. Muka surat 18, 4.2 bawah tu. Cikgu zoom sikit, sekejap. Okey. Sekejap cikgu zoom. Tengok soalan dia. Soalan dia 1/3 jam berapa minit? 1 jam berapa minit? 60. Jadi nak tahu berapa minit? 1/3 darab 60. Kenapa darab 60 cikgu? Sebab 1 jam 60 minit. 1 jam 60 minit. 1/3 jam berapa minit? 1/3 kena darab 60. 1 darab 60 bahagi 3 adalah 20 minit. Jawapan kita adalah 20. Faham? Sekarang, siapa yang ada buku ni, buat dalam buku ni soalan nombor 2. Siapa tak ada, salin. Salin soalan nombor 2 dan kira. 3/8 hari berapa jam? 3/8 hari berapa jam? Siapa ada buku ni yang tahun 5, buat muka surat 18 sekarang. Siapa tak ada buku ni, jangan risau, dek. Salin. 3/8 hari berapa jam? 40 jam, 24 jam, 9 jam, 40 jam. Tak faham, boleh ulang ke cikgu? Boleh, nanti cikgu ulang. Yang tak faham tu baru masuk je. 9 jam cikgu, 9. Muka surat 18, buku tahun 5. Muka surat 18, buku tahun 5. Cikgu guna buku tahun 5 yang ni. 2490. Cikgu nak pergi makan. Pergilah makan, pergi. Yang nak pergi makan, pergi makan. 9, 24 jam. Okey. Sebelum kita jawab soalan ni, 1 hari berapa jam, dek? Komen, 1 hari berapa jam? Komen. 1 hari dulu. 1 hari berapa jam? 40? Takkanlah 1 hari 40 jam. 1 hari berapa jam? 24. Bagus. 1 hari 24 jam. Kalau 3/8 hari berapa jam? 3/8 darab 24. Kenapa darab 24, cikgu? Sebab 1 hari adalah 24 jam. 1 hari 24 jam. Dia tak berubah lah. 1 hari adalah 24 jam. Sebab itu 3/8 darab 24. Kenapa darab 24? Sebab dia dalam hari, dia nak dalam jam. 3/8 darab 24. Buat macam biasa. Atas darab, bawah bahagi. 3 darab 24 dulu awak dapatkan 72. 72 bahagi 8, 9. Jawapan dia 9. Tahniah siapa yang betul. Tahniah siapa yang betul. Ada soalan nombor 3, 4, 5 ni dia mencabar lagi. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3. 25/12 tahun berapa bulan? Mencabar soalan ni. Cikgu tak tahu, cikgu boleh terangkan ke tak. Sebelum nak jawab soalan ni, awak kena tahu 1 tahun berapa bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun 12 bulan. Jadi 25/12 kena darab dengan 12.
Hmm. Lima per 12 darab 12 5. Jawapan dia berapa? 29 bulan. Betul. 25 per 12. 2 tahun sama dengan 24 bulan dah. 24 bulan. 2 tahun. 2 tahun 24 bulan. Kita kena cari 5 per 12. 5 per 12 darab dengan 12. Dapat 5 bulan. 5 per 12, 5 bulan. 2 tahun 24 bulan. Jadi jawapan dia 24 tambah 5, 29 bulan. 29 bulan. Boleh. Ada ramai yang boleh ni. Tapi ada cikgu tak faham lah. Dia tak faham tu seram sikit. Ni dekad. Satu dekad berapa tahun? Awak kena tahu satu dekad 10 tahun. 5 dekad confirm dah 50. 50 duduk dan diam. 50 ni datang daripada 5 ni. Awak kena kira 2 per 5 darab 10. Kenapa 2 per 5 darab 10 cikgu? Kerana satu dekad 10 tahun. Atas darab 2 darab 10 adalah 20. 20 bagi 5 adalah 4. 2 per 5 adalah 4 tahun. 4 tambah 50. Jawapan kita 54 tahun. Jawapan kita 54 tahun. Boleh. Boleh. Ke keliru dah. Sebab tu cikgu kata topik pecahan ni penting. Topik pecahan sangat-sangat penting. Dah, kita take 5 dulu. Pening nanti awak nanti. Awak boleh ke dapat ke tak ni? Tak faham cikgu. Banyak kali dah cikgu terang sebenarnya. Lagipun soalan ni, kita dah belajar banyak kali dah kelas cikgu. Ramai juga tak faham ya. Mana komen cikgu tadi? Cikgu dah pin dah tadi. Pin dispose. Oh, dia boleh pin seminit dia. Okay. Siapa faham 100%? Komen 100. Siapa faham separuh? Komen 50. Siapa langsung tak faham? Komen sifat. Kalau lebih pada 10 orang komen sifat, cikgu akan terangkan lagi sekali. 1 sifat. 2 orang sifat. 3 orang sifat. 4 orang sifat. Cikgu buatlah teka-teki. Boleh, teka-teki boleh. Nanti dulu kita belajar. 5, 6, 7 orang, 8, 9, 10. Okey, ada 10 orang sifat. Dan lagi kita main teka-teki, dek. Okey, dah. Okey, kita teka-teki dulu lah. Kita release tension dulu. Awak stres sangat, belajar banyak sangat masuk, dah lah semua tak dapat. Okey, tenang. Tarik nafas, lepas. Siapa yang nak tergencing tadi, pergi tandas sekarang. Siapa nak terberak ke, pergi tandas. Siapa dah haga sangat, pergi dapur ambil air. Kita take 5, terehat dulu 5 minit. Cikgu tak boleh teruskan macam ni. Lebih 10 orang yang komen sifat. Cikgu nak minum air dulu. Bismillah. Okey, 3 teka-teki. Kita rest, take 5 dulu. 1 dari cikgu, 1 daripada TikTok, 1 lagi dari platform biru. Dari cikgu akan guna buku ni lah. Sebab buku ni cikgu yang buat. Buku eksplorasi STEM ni. Soalan dari cikgu dulu. Soalan teka-teki dari cikgu. Teka-teki ilmiah nama dia. Bukan teka-teki mengarut.
Planet apa paling sejuk dalam Bima Sakti kita? Planet apa paling sejuk? Planet apa paling sejuk? Neptun. Pluto. Cikgu bila habis? Kita habis. Berapa dah kita ni? 9.20. Kita habis 9.45. Neptun. Uranus. Jawapan dia Uranus. Suhu dia mencecah negatif 224 darjah Celsius. Negatif. Banyak soalan tapi susah sangat sebab awak tahu tak fakta-fakta ni. Ini fakta-fakta best buku ni. Tak apalah. Okey, teka-teki awak. Satu teka-teki daripada TikTok dia. Cikgu baca. Masalah Uranus. Cikgu akan pilih teka-teki yang menarik lah. Tak maulah binatang apa yang kedekut. Cikgu nak access dulu latihan tadi. Buku ni habis saya live pergi klik kat beg kuning shop saya tu. Saya tak boleh letak beg kuning, saya kena restricted. Cikgu kena block dah daripada letak beg kuning sebab entahlah TikTok ni. Jadi habis live nanti klik haiwan apa yang tak boleh duduk. Okey. Haiwan apa yang tak boleh duduk? Wardiana Abdullah. Wardiani Abdullah. Haiwan apa yang tak boleh duduk? Penguin. Gajah. Lintah. Ikan. Ikan juga ular. Buaya. Ular. Haiwan apa yang tak boleh duduk? Banyak haiwan tak boleh duduk kan? Ikan macam mana ikan duduk? Dia jawab ikan. Apa jawapan dia? Wan Mardiani. Apa jawapan dia? Mana Wan Mardiani yang bagi teka-teki binatang apa tak boleh duduk? Ikan boleh berenang je. Ikan boleh berenang je. Padunya lah komen. Wan Mardiani, mana Wan Mardiani tadi bagi jawapan betul atau salah? Dia jawab ikan. Tu dia lari dah. Lepas bagi teka-teki lari. Mana Wan Mardiani tadi ni? Apa jawapan dia? Betul ikan. Yes, betul. Okay, dari platform biru. Satu teka-teki dari platform biru. Kita belum habis lagi tau. Nanti last kita main teka-teki banyak sikit. Kopi apa yang pelik? Kopi K dah sendiri. Cikgu habis berapa? 9.45. Haiwan paling kaya. Tak maulah yang senang sangat. Bagi soalan yang berkualiti sikit. Ni Mariana Abu Bakar Soalan Mariana Abu Bakar ni menarik. Dia kata, mana soalan ni tadi? Mak Ahmad ada 5 orang anak. Yang sulung nama Isnin. Yang nombor 2 nama Selasa. Yang ketiga nama Rabu. Yang keempat nama Khamis. Nama apa anak bongsu dia? Apa nama anak bongsu dia? Ahmad. Mak Ahmad dia dah lah. Tenang lah. Tak cik. Mak Ahmad dah dapat dah jawapan dia. Naik. Sini satu lagi. Pemain bola apa yang laju? Rezeki Kampung tanya. Pemain bola apa yang laju? Ronaldo. Bukan cuma. Cikgu lock jawapan Ronaldo. Rezeki. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Mana jawapan dia? Ajunya komen. Apa jawapan dia? Ronaldo sebab roll. Lajunya awak komen. Mana jawapan? Dia jawab Ronaldo lah. Mbappe. Kenapa Mbappe paling laju?
rezeki kampung. Kenapa dia paling laju? Nak sebut macam mana? Mbappe. Kenapa dia paling laju? Kenapa jawapan dia Mbappe? Saya nak tahu kenapa. Kenapa? Kenapa daripada... Belum habis lagi. Kita rest 5 minit. Mana jawapan dia? Kenapa jawapan tu? Hewan apa amfibia? Banyak hewan amfibia. Sebab dia boleh bercuti dari Thailand. Bagi soalan ni sikit. Siapa pegang nama adik saya? Mana Cik tengah kita? Mi apa boleh minum? Milo. Kenapa Big Bang terjadi? Power soalan tu. Kenapa lampu tidak boleh berbohong? Soalan terakhir kita, kenapa lampu tidak boleh berbohong? Kenapa? Aswa Erawati tanya, kenapa lampu tak boleh berbohong? Kenapa lampu tak boleh berbohong? Kenapa lampu tak boleh berbohong? Sebab dia lampu. Sebab dia tak boleh bercakap, dia tak boleh bohong lah. Betul tak? Sebab dia kalau kita buka dia terus terang. Berterus terang. Okey, so teka-teki ni bagus. Sebab kalau kita buka lampu dia terus terang. Dia berterus terang. Soalan tu bijak Asmawati. Okey, dah. 10 minit lagi kita belajar, kemudian kita main teka-teki sampai lumat. Jom sambung sikit lagi. Sebab lebih pada 10 orang tak faham tadi. Okay, tengok balik yang lebih 10 orang tak faham tadi. Kita sambung balik. Pecahan darab pecahan. Ui, ramai murid tak boleh rupanya. Okay. Tajuk kita adalah darab pecahan. Tajuk kita adalah darab pecahan. Cikgu ajar basic dulu. 1/2 daripada 50. 1/2 daripada 50. Setengah daripada 50. Yang ni congak pun boleh. Jawapan dia adalah 25. Separuh daripada 50 adalah 25. Macam mana dapat 25? Ini nombor pecahan dia. Tengok balik yang kata kosong tadi. Yang langsung tak faham apa. Ini nombor pecahan. Ini nombor bulat. Bila nak darab, nombor pecahan kalau nak darab, atas je darab. 1 je darab 5. Dah siap darab kena bahagi. Ini peraturan dia. Jadi 1 awak darab dengan 50, awak dapat 50. Siap dah darab, kena bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 2. 2 darab 2, 4. 5 tolak 4, 1 sifar jatuh. Berapa darab 2 dapat 10? 5. Kan jawapan dia 25. Next. 5/6 darab dengan 30. Tadi ramai tak faham tadi. 5/6 darab 30. Sama je, Dik. Sama sahaja. Ini pecahan. Nak darab nombor bulat. Atas darab. Bawah bahagi. 5 darab 30 adalah 150. Mana dapat 150? 5 darab 30. Dapat 150. Dah siap darab, kena bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 6. 2 darab 6, 12 bagi 3. Sifar jatuh. Berapa darab 6, 30? 5. 5/6 adalah 25. 5/6 daripada 30 adalah 25. Faham? Kalau dia tulis nombor bulat tu kat depan cikgu, contoh 35 darab dengan 3/7. Contoh dia buat nombor bulat kat depan, pecahan belakang. Sama juga. Darab dulu. Atas darab. Dah siap darab, kena bahagi.
3 darab 35. 105. Cikgu buatlah 35. Darab dulu dengan 3. Ni step yang sebenar. Cikgu dah congakkan kepala je. 5 darab 3, 15. Naik 1 atas. 3 darab 3, 9. Tambah 1, 10. 35 darab 3 adalah 105, cikgu. Betul? Dah siap ke cikgu? Belum. Dah siap darab, kita kena bahagi. 105 bahagi berapa? Bahagi 7. 4, 6, 7, 3/7. 3 kita dah darab, siap darab, kena bahagi pula. Bahagi 7. Okey. 105 bahagi 7. Berapa darab 7 dapat 10? 1 darab 7, 7. Tolak 5 jatuh. Berapa darab 7 dapat 35? 5. Jawapan dia 15. 35 darab 37 adalah 15. Ataupun 37 darab 35 adalah 15. Boleh faham tak? Setakat ni, yang tadi komen kosong langsung tak faham tu, faham atau tidak? Siapa dah faham 100%? Komen 100. Siapa faham separuh? Komen 50. Siapa langsung tak faham? Kosong. Faham. Siapa yang daripada kosong naik 50, awak dah bagus dah. Cikgu nak ajar awak pecahan darab nombor bulat. Mesti darab atas, bawah bahagi. Lepas darab, bahagi. Lepas darab, bahagi. Itu sahaja. Itu sahaja asas dia. Asas pecahan darab tu macam tu je. Sekarang yang keliru tadi, murid keliru bila masuk soalan dia 3/5 minit berapa saat? Soalan ni dia keliru. Macam mana dapat jawapan? Okey, tengok dik. Sebelum nak jawab ni, awak tengok ni unit dia. Ini minit. Ini saat. 1 minit berapa saat? Komen. 1 minit berapa saat? 100 saat? 100? Apa komen 100? 1 minit 100 saat ke? 59, 50, 90. 1 minit berapa saat? Takkan tahu 4, 5, 6 tak tahu. 59? Ada 59? 1 minit 60 saat, dek. Oh, Masya Allah. Siapa yang tak tahu 1 minit 60 saat ni teruk lah. Ini tahu 1 pun tahu lah. 1 minit adalah 60 saat. 3/5 minit berapa saat? 3/5 kita darab dengan 60. Dari mana cikgu ambil 60? Daripada 1 minit 60 saat. Sebab kita nak tukarkan dia kepada saat. 3/5 kekal lah 3/5. Minit nak pergi saat, darab 60. Sekarang kita jumpa balik nombor pecahan darab nombor bulat. Macam tadi, mula-mula atas darab. Bawah bahagi. Cikgu tunjuk step yang paling perlahan tadi. 60 darab 3. Kenapa 60 darab 3? Ni 60 ni 3. 60 darab 3. Sifar darab 3, sifar. 6 darab 3, 18. Dapat 180. Dah dapat 180, kena bahagi 5. 180 bahagi 5. 3 darab 5, 15. Baki 3. Sifar jatuh. 6 darab 5 adalah 30. 3/5 minit adalah 36 saat. Faham tak? Faham tak? Ke dah jadi pening dah bila cikgu guna minit dan saat? Faham tak? Ya, betul. Alhamdulillah, betul. Makin faham. Alhamdulillah. Okey, dik. Makin faham. Cikgu tak nak turunkan awak punya momentum sedang faham tu. Cikgu bagi lagi soalan. 3 tak nak 3/6. 1/6 jam berapa minit? 1/6 jam berapa minit? Kira, boleh kira dulu. Okey, 1/6 jam berapa minit?
Okey, sebelum jawab soalan ni kita kena tahu 1 jam berapa minit. Jawab, 1 jam berapa minit? 60. Ha, bagus. 1 jam 60 minit. Jadi 1/6 kena darab 60. Kenapa cikgu darab 60 ni? Sebab 1 jam 60 minit. Atas darab, siap darab kena bahagi. 1 darab 60, 60. 60 bahagi 6. 1 darab 6, 6 sifar jatuh. Sifar darab 6 sifar. Jawapan kita adalah 10 minit. 1/6 jam adalah 10 minit. Boleh faham? Makin faham? Alhamdulillah makin faham. Jom cikgu bagi lagi contoh ke awak. Awak terus buat juga. 2/3 hari berapa jam? 2/3 hari berapa jam? (36, 20, 24, 16). Kira adik kira. Jangan buat komen aja. Ambil pensel tu, tulis. Seterusnya, okey. Awak buat 2 soalan ni. Cikgu nak pergi ambil air jap. Okey. Dah? Okey. Tengok awak jawab betul ke salah. Sebelum nak jawab soalan ni, tanya dulu diri awak. Oh, ini hari. Ini jam. 1 hari berapa jam? Berapa jam? Komen dulu. 1 hari berapa jam? 24 jam. Bagus. Jadi, 2/3 hari. 2/3 kena darab dengan 24. Kenapa darab 24? Sebab 1 hari 24 jam. Itu sebab dia. Macam biasa, atas darab, bawah bahagi. 2 darab 24, atas darab, bawah bahagi. 2 darab 24 adalah 48. 48 bahagi dengan 3. 1 darab 3, 3, 8 jatuh. 6 darab 3, 18. Jawapan kita adalah 16 jam. Siapa betul? Yang kedua, 5/6 hari berapa jam? Sama je soalan, hari dengan jam. Jadi kena darab dengan berapa? Hari dengan jam kena darab 24. 5/6 darab 24. Kenapa cikgu darab 24 cikgu? Sebab 1 hari 24 jam. Sama je. Atas darab, bawah bahagi. 24 darab 5. 24 darab 5. 4 darab 5, 20. 2 darab 5, 10, 11, 12. 120. Dah siap darab. 120 bahagi pula dengan 6. 2 darab 6, 12. Sifar jatuh. Sifar darab 6, sifar. 5/6 hari adalah 20 jam. 20 jam. Boleh?
Dah makin faham? Dah makin faham? Kita buat soalan terakhir. 3 soalan dia. 3 soalan. Lepas tu dah. Nombor 1. Tiga per 4 tahun berapa bulan? Lima per 7 minggu berapa hari? Nombor 3. Nak buat apa pula? Abad dah. Sekejap. Tengok buku soalan dalam buku lah. Satu lagi soalan dalam buku. Cikgu pun dah pening nak buat soalan. 2 1 per 2. 2 1 per 2 abad berapa tahun? 3 soalan jadi. Last. 3 soalan last. Buat sekarang. Kira. Awak jangan komen dia jawapan tu. Awak kira. Minggu depan nak masuk tajuk baru dah. Oh, ada orang dah siap dah. Ada orang dah siap dah. 1 minit lagi, boleh tak? Kita nak masa tambahan. Dah siap. Alhamdulillah. Dah siap. Tahun berapa ni? Tahun 456, dek. Tahun 456. Dah siap. Boleh. Tambah. Siap. Masa tambahan. Okey, masa tambahan 2 minit. Cikgu bagi masa tambahan 2 minit. Ada murid sedang usaha gigih nak kira. Awak jangan tiru jawapan orang dia. Awak kira sendiri. Biarlah salah pun. At least awak belajar. Kalau betul, awak betul-betul faham. Kalau salah, awak belajar daripada kesilapan. Cikgu bagi masa tambahan. Ada murid sedang usaha gigih, sedang mengira. Jangan risau. Cikgu tunggu. Habis dah 3 soalan ni dah. Cukup dah. Minggu depan kita masuk topik panjang. Satu minit lagi. Tiga 30 saat lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Siapa yang tak siap lagi, screenshot dulu ataupun salin soalan. Soalan nombor 1, tahun dengan bulan. 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Jadi 3 per 4 darab dengan 12. Kenapa darab 12, cikgu? Sebab 1 tahun 12 bulan. 3 darab 12 adalah 36. 36 bahagi 4. Atas darab, bawah bahagi. 3 darab 12 adalah 36 bahagi dengan 4. 9, 4, 3, 6. Jawapan kita adalah 9 bulan. Siap 1. Soalan nombor 2. 5 per 7 minggu berapa hari? Ni minggu dengan hari pula. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Jadi 5 per 7 darab dengan 7. 5 darab 7 bahagi 7. 5 darab 7, 35. 35 bahagi 7, 5. Jawapan kita 5 hari. Soalan yang terakhir, tricky sikit. Soalan ni tricky sikit. Ada 2 1 per 2 abad.
berapa tahun. Yang ni awak abaikan. Anggap tak ada dulu nombor besar. Anggap tak ada. Abad dengan tahun berapa? 1 abad berapa tahun? 100, dik. Jadi 1/2 abad, 1/2 darab dengan 100. Sebab 1 abad 1 tahun. 1 darab 100, 100. Pada darab bahagi. 100 bahagi 2 adalah 50. Jawapan dia 50? Tak. Ni 2 ni. 2 besar tadi. 2 besar tadi yang kita tak buat lagi. 2 besar. 2 abad. 1 abad 1 tahun. 2 abad 200 tahun. Tambah 1/2, 50. Tambah 50. Mana dapat 50 ni cikgu? 1/2 darab 100 dapat 50. 250 tahun. Mana cikgu dapat 200? 2 abad. 1 abad 1 tahun. 2 abad 200 tahun. Dia dapat 200. Ni 2 abad sama dengan 200 tahun. 2 abad 200 tahun. 1/2 abad adalah 50 tahun. Jawapan kita 250 tahun. Siapa betul semua? Komen A. Siapa salah 1? Komen B. Siapa salah 2 dan 3? Komen M. Salah 2 dan 3 komen M. B salah 1. Salah 1 boleh. Salah 1 cikgu rasa salah ni. Yang ni salah ni. Kan? Siapa yang salah 1? Awak dah faham dah. Maknanya awak dah betul 2 daripada 3 soalan. Awak dah faham. Cuma awak tertipu sikit. Siapa salah 2 dan ke atas, awak ada masalah. Awak tak faham apa pun. Siapa salah 1 yang komen B tu, awak dah faham. Cikgu tahu awak faham. Mungkin awak salah yang ni ke, salah yang ni ke, tak apalah. Tapi bila awak dapat jawab 2 betul daripada 3 soalan, awak sudah pun faham. Cuma mungkin awak cuai. Mungkin awak cuai. Okey? Dah. Cukuplah lama dah kita belajar ni. Sudah cukup. Banyak lagi kita belajar malam ni tau. Siapa yang dah kuasai apa cikgu ajar malam ni, dia senang dah naik tahun 5, tahun 6. Murid tahun 4 yang dapat kuasai cikgu ajar hari ni, ini asas di tahun 4 tau. Dapat kuasai malam ni, awak dah bagus dah. Okey, siapa dapat faham elok, awak dah bagus dah. Okey. Sebelum main teka-teki, sebelum kita main teka-teki 10 soalan. Sebelum main teka-teki, ada murid dia nak keluar, nak makan, nak tidur, apa semua dah. Jadi, kita ucap terima kasih dulu. Okey, semua murid dah letak pensel. Yang tak siap buat lagi, letak dulu pensel. Duduk tegak. Siapa sedang meniarap, duduk sekejap. Siapa sedang baring, duduk sekejap je. Seminit je duduk. Waktu ucap terima kasih pada cikgu, awak duduklah. Baru nampak kita ada adab. Memang cikgu tak nampak awak. Cikgu kat sini, awak kat rumah awak. Awak duduk bawah katil ke, awak duduk atas buai ke, awak duduk dalam jamban ke, bukan cikgu nampak pun. Tapi at least waktu kita nak ucap terima kasih daripada baring, duduk sekejap. Meniarap, duduk sekejap. Okey, semua orang duduk tegak. Bila cikgu kata terima kasih kelas, awak jawab terima kasih Cikgu Fadli. Cikgu nak awak sebut nama cikgu. Tak nak terima kasih cikgu je. Okey, duduk tegak. Terima kasih kelas. One more time. Terima kasih kelas. Okey, good. Dah, terima kasih semua. Tamatlah kelas kita untuk malam ni. Jumpa hari Jumaat minggu hadapan. InsyaAllah. Dan juga esok tahun 2 dan 3, hari Ahad tahun 1. Okay. Siapa nak keluar boleh keluar dah. Nak pergi makan, nak pergi tidur, nak pergi mandi, nak itu. Siapa yang nak stay back sekejap, kita main lebih kurang 5 ke 10 minit. 10 soalan teka-teki, boleh stay back. Bagi teka-teki yang berkualiti sikit deh. Awak tahun 4, 5, 6, ada lagi teka-teki. Ayah apa yang berani? Itu teka-teki murid yang 1. Ada lagi teka-teki binatang apa yang kaya. Bagi teka-teki yang berkualiti sikit. Bagi teka-teki yang berkualiti sikit. Okey, siapa nak bagi teka-teki? Tiba-tiba ada skibidi kat belakang kau. Duduk di tandas. Nasi apa yang pedas? Luqman tanya. Soalan pertama kita malam ni, nasi apa yang pedas? Nasihat. Cikgu jawab nasihat. Ada nasihat yang pedas. Nasi apa yang pedas? Nasi apa yang pedas? Ada kata nasi kanda. Okey, Luqman. Oh, betul lah. Okey. Junaida tanya, nasi apa yang boleh berjalan? Nasi ke? Nasihat boleh berjalan ke? Nasi apa yang boleh berjalan?
Nasi apa yang boleh berjalan? Oh, nasi Pattaya. Oh, itu dah buat. Nasi Pattaya, senang. Dia ada 4 tayar dia bergerak. Okay, next. Planet apa paling panas? Oh, ini soalan buku eksplorasi STEM ni. Planet apa paling panas? Wah, soalan ni soalan sains ni. Planet apa paling panas? Matahari. Matahari dikira planet ke? Paling panas adalah Utarit. Utarit sebab dia paling dekat dengan matahari. Betul tak? Cikgu cari dalam ni. Cikgu pun lupa. Cikgu cari dalam ni. Betul tak? Utarit. Planet paling panas adalah Utarit. Venus lah cikgu. Venus ke jawapan dia? Salah. Cikgu salah. Apa jawapan dia? Dia tak tulis dalam ni paling panas tapi dia paling dekat. Apa dia? Matahari ke? Apa jawapan dia? Venus. Oh, Venus paling panas. Venus tu, Venus nama bahasa Inggeris ni, bahasa Melayu ni apa nama dia? Zuhrah. Zuhrah planet kedua daripada matahari. Dia dikenali sebagai planet kakak dan kembar bumi kerana hampir sama besar dan mempunyai komposisi yang sama. Marikh dan matahari. Marikh planet keempat. Mana boleh dia lagi panas? Cikgu tengok light apa? Tak faham. Tap light dulu. Baru 1,500. Cukupkan 200 sekali light. Makanan apa kalau buka tak boleh tutup? Syadidi. Makanan apa kalau kita buka tak boleh tutup? Makanan apa kalau kita buka tak boleh tutup? Makanan. Maggi. Maggi buka tak boleh tutup dah kan? Venus cikgu. Venus paling panas. Makanan apa kalau kita buka tak boleh tutup? Telur. Betul lah telur kalau dah pang. Kan? Telur. Betul tak? Junaidah. Apa nama tanya soalan ni tadi dekat platform biru ni. Saya nak tidur. Pergi tidur. Dah habis dah. Siapa? Tak payah duduk kata cikgu saya nak tidur. Pergilah tidur. Habis dah kita. Telur. Cikgu jawab telur. Betul tak? Mana Junaidah tadi? Ke siapa nama tadi yang bagi teka-teki? Menurut NASA, Venus yang paling panas. Kopi apa yang pening? Kau fikirlah sendiri. Itu senang. Lain. Dalam kopi apa yang beriman? Kopiah beriman selalu pergi masjid. Lagi lain. Bagaimanakah planet terbentuk? Soalan sains tu. Bagaimanakah planet terbentuk? Jawapan kita orang Islam, Allah lah yang cipta. Jawapan dari segi sains, macam mana? Jawapan sebagai orang Islam, Allah yang mencipta segala-galanya. Tapi dari segi sains, macam mana dia terbentuk? Terima kasih yang bagi ni. Bagaimana planet terbentuk? Daripada Big Bang Daripada Big Bang. Betul tak? Cari dalam buku ni. Betul tak? Siapa tanya ni? Big Bang, betul tak? Betul. Alhamdulillah. Next. Tadi saya ada jumpa satu soalan sedap di platform biru. Soalan dia mana tadi? Soalan tu best ada cikgu baca. Buka hari ni esok expired. Apa dah ada? Mana dia tadi?
Kalau makan dia hidup, kalau minum dia mati. Apakah dia? Roslina. Kalau makan dia hidup, kalau minum dia mati. Kalau makan dia hidup, kalau minum dia mati. Kalau makan dia hidup, kalau minum dia mati. Dah. Ais. Kalau makan dia hidup, kalau minum dia mati. Lek soalan ni. Api. Api makan api ke? Kalau makan api dia hidup. Kalau minum dia mati. Api ke jawapan dia? Betul ke api? Siapa tanya tadi tu? Kalau makan Roslina. Kalau makan dia hidup, kalau minum dia mati. Api. Sama jawab api. Betul tak? Api. Mana Roslina tadi? Roslina, bagi jawapan cepat. Betul api. Betul lah, kalau bagi makan, kalau bagi minum, bagi air mati ya. Bas apa bergerak ke belakang? Basikal gerak ke depan. Bas apa bergerak ke belakang? Bas apa bergerak ke belakang? Dalam banyak api apa tak panas? Bil api, yang tu dah teka-teki ni banyak kali dah. Bas apa yang gerak ke belakang? Baitul Hurrah Empire. Bas apa gerak ke belakang? Bus stop tak ada bergerak ke belakang. Bas sedang mengundur lah. Bus reverse. Bas sedang mengundur. Betul tak? Empire tadi. Siapa dah kata ni? Bas sedang reverse. Bus stand duduk stand je situ. Tak bergerak. Bus reverse. Betul tak? Mana yang bagi teka-teki tadi? Mi apa tak boleh makan? Misai. Senang. Bye. Siapa yang bye tu bye? Gajah duduk nampak apa? Gajah duduk nampak apa? Gajah duduk nampak apa? Kain pelikat gajah duduk adalah. Gajah duduk jadi apa? Jadi kain pelikat. Kain pelikat gajah duduk, Walina. Tapi ni gajah duduk nampak apa? Gajah duduk nampak pelik. Pelik ke gajah duduk? Gajah duduk nampak pelik ke? Mi apa yang boleh makan dengan ais? Milo ais. Oh, senang. Gajah terbang nampak apa? Nampak benar menipunya. Planet apa yang peliknya? Planet apa yang peliknya? Soalan Aisyah. Planet apa yang peliknya? Planet apa yang peliknya? Planet apa? Planet Hollywood. Nah, Aisyah. Ada planet Iris. Semua planet. Terus kata semua planet. Apa jawapan dia Aisyah? Mana Aisyah tadi? Oh, Uranus. Uranus ada 27 bulan. Uranus. Kan? 27 bulan. Kita ada satu je bulan. Ahmad ada 3 orang anak. Siti juga ada 3 orang anak. Berapakah jumlahnya? Tapi bukan 6. Ahmad ada 3 orang anak. Siti pun ada 3 orang anak juga. Tapi jumlah dia bukan 6. Pelik soalan ni. Pelik soalan ni. Mana tadi soalan tadi tu? Soalan pelik tadi tu. Ahmad ada 3 orang anak. Burung apa yang dah tua sejak lahir? Burung kakak tua. Mana tadi? Saya tak jumpa dah. Dalam banyak haiwan apa jual beg? Alamak, kambing. Senang je. Bagilah susah sikit. Soalan tadi ni. Saya tak jumpa dah nak cari balik. Dan banyak-banyak hantu apa pandai bersilat? Hantu ah. Saya tak jumpa dah soalan tadi tu. 3 je sebab dia orang suami isteri. Betul lah. Okey, Siti tu bini dia. Dia ada 3 orang anak, Siti pun 3 orang anak. Rupanya anak mereka berdua.
Suami isteri. Kereta apa yang tak dipanggil kereta? Kereta apa yang tak dipanggil kereta? Bas apa bukan bas, basikal. Kereta apa yang tidak dipanggil kereta? Taksi. Betul lah kita panggil taksi, taksi. Tak ada idea cikgu. Okay, next. Last two. Dua soalan terakhir. Ikan apa dari neraka? Oh, gila. Soalan apa ni? Fadlan. Ikan apa dari neraka? Ikan jerung. Ikan jos. Ikan apa dari neraka? Scorpion color apa? Scorpion color hitam lah. Ikan apa dari neraka? Ikan jos. Burung apa tak suka perempuan? Eagle. Eagle. Ikan apa tak suka? Ikan apa dari neraka? Cikgu jawab ikan jos. Betul tak? Ikan falak. Ikan duri. Siapa bagi tadi? Teka-teki tadi. Ikan apa dari neraka? Ikan jos Kenapa ikan jos dari neraka? Oh, color jengking. Scorpion color apa? Color hitam. Color jengking lah. Scorpion color jengking. Oh, salah Fadlan kata. Habis tu ikan apa? Give up Fadlan. Ikan apa dari neraka? Tak ada orang boleh jawab ke? Ikan apa dari neraka? Apa jawapan dia Fadlan? Dia nak habis cikgu. Dah habis dah, boleh keluar dah. Dah boleh keluar dah, habis dah kita belajar ni. Kita main teka-teki dah ni, habis dah belajar. 1 jam lebih dah kita belajar. Mana tadi Fadlan tadi? Fadlan minallahi wa ni'mah. Ikan bilis. Kenapa? Ikan iblis. Mengarut lah teka-teki Fadlan ni. Ikan apa dari neraka? Jawapan dia ikan bilis. Ikan iblis. Sebab dia, ejaan dia hampir sama. Ikan iblis dari neraka. Petronas dengan Shell, mana yang elok dibuat kawan? Petronas. Dia kata Petronas sebab Petronas mesra, dia ada kedai mesra. Betul tak? Fina Zamsyah. Weh, like dari water skate, tap that like. Woo! Last. Okay, Hana ni. Apa? Last. Ia menyatukan dua, tapi ia disentuh oleh seorang. Peliknya soalan. Soalan je tak faham dah. Ia menyatukan dua, tapi disentuh oleh seorang. Tak faham soalan lah. Cikgu tak faham soalan Hana. Ia menyatukan dua, tapi disentuh oleh seorang. Apa soalannya tu? Couple. Ada orang yang kata couple. Macam mana bulan terbentuk? Aduh, soalan awak susah sangat. Cikgu kena buka buku STEM ni ya. Ia menyatukan dua orang tapi disentuh oleh seorang. Awak faham tak soalan ni? Ia menyatukan dua orang tapi disentuh oleh seorang. Soalan terakhir kita. Soalan pun cikgu tak faham. Ia menyatukan dua orang tapi disentuh oleh seorang. Peliknya soalan. Apa jawapan dia? Ada orang yang kata couple. Ia menyatukan dua orang tapi disentuh oleh seorang. Orang kahwin. Yang kahwin dua orang. Yang satukan dia Tok Kadi. Cikgu jawab orang kahwin. Betul tak Hana? Hana, orang kahwin. Apa jawapan dia Hana? Magnet ke jawapan dia? Mana Hana tadi? Ada jawab kata magnet. Magnet Semalu. Mana Hana? Cikgu kata orang kahwin. Ada orang kata mana dah budak Hana ni? Janganlah lari lepas bagi teka-teki. Cikgu tunggu jawapan dia. Salah. Okey, cikgu jawab dah. Apa jawapan dia Hana? Apa jawapan dia? Ada orang kata cincin, ada orang kata magnet, ada orang kata bayang-bayang. Apa jawapan dia Hana? Cincin. Cincin. Ia menyatukan dua orang. Jadi menyatu suami isteri. Tapi disentuh oleh seorang. Seorang yang sentuh. Boleh terima. Teka-teki itu boleh terima. Okey, bila dia orang tu dia sentuh tapi dia menyatukan dua orang. Hampir sama lah orang kahwin. Sama je tu. Okey, dah. Cukup dulu untuk malam ni. Tahun 456 jumpa hari Jumaat depan. Tahun 2 dan 3 malam esok. Tahun 1 hari Ahad. Okey? Okey, jumpa lagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.